Ya, dari satu segi nampak bagus begitu. Tapi untuk apa kalau kita terima kalau yang tidak sahih tu jadi kesan dia tu? Nampaknya kena pakai juga kaedah hadis. Sebab itu kecenderungan sekarang ni ulama-ulama sirah dia ke situ, dia pakai kaedah hadis juga baru selamat. Kalau tidak pakai kaedah itu tak selamat. Untuk apa kita pegang suatu cerita daripada orang yang tidak boleh dipercayai, orang yang rusak akidah dia misalnya, atau ahli bid'ah dan sebagainya, macam-macam. Untuk apa kita terima macam tu? Selain daripada itu, kalau tengok dari sudut dirayah pula, jadi tak elok pula sahabat ini bercanggah dengan sekian banyak dalil-dalil yang lain. Memang tak betul pun. Misalnya yang kita kata apa dulu, Ubaidullah bin Jahsh yang dikatakan masuk Kristian, murtad dia. Betul ke begitu? Kalau itu nampak banyak percanggahan dengan hadis-hadis yang lain. Dengan sebab itu kita kena tak nak kena pakai juga lah baru selamat. Kecuali kalau kita tak kisah, kita anggap sahabat tu macam orang biasa, takkan macam tu kan. Dengan sebab itu adalah tepat cara kaedah hadis itu. Itulah paling selamat. Dia sebenarnya sirah pun rujukan yang paling diutamakan oleh hadis juga. Hadis juga. Selain daripada Quran lah, hadis itu yang paling utama. Cuma yang tak ada dalam hadis tu kita boleh terima lagi selagi tidak bercanggah. Selagi tidak bercanggah dengan kedudukan Nabi, dengan kedudukan sahabat, selagi itu boleh terima. Kalau yang kita kata lemah sikit pun, tengoklah dari sudut mana. Sebab itu kaedah hadis itu sangat penting. Kaedah hadis baguslah. Dia bukan dalam sirah saja, dalam sejarah misalnya begitu juga. Sejarah banyak perkara yang karut lah, akibat jadi sampah saraf lah. Tak ada guna letak sampah saraf dalam kepala kita. Gitu. Ke arah itu, sekarang ni ke arah itu. Semua boleh katakan ramai menuju ke arah itu. Dirayah dan juga menggunakan kaedah hadis untuk menilai sirah. Boleh katakan kecenderungan tu banyak ke arah itu sekarang. Alhamdulillah. Walaupun kita banyak kelemahan, kekurangan sana sini, orang Islam dihentam dengan teruk kan, mati. Tapi dari sudut keilmuan ini, zaman kita ni ada kelebihan dia yang tersendiri. Jangan kita tak sedar, jangan kita nampak kurang saja kan. Salah satu kelebihannya sudut ini. Sudut ini kelebihan zaman kita. Zaman komputer apa ada sekarang ni, orang takhrij semua kitab. Itu zaman ni, zaman dulu tak ada sampai begitu. Zaman ni, zaman kita, penggunaan kitab ni dengan melalui saluran internet, dengan menggunakan komputer, zaman kita. Kitalah yang mempelopori je. Alhamdulillah sebenarnya. Orang dulu tak ketara sangat. Saya tak boleh nak sebut lah. Tapi sekarang ni orang tu buat, orang ni buat dah. Jadi banyak dah. Kalau kita kumpulkan semua tu, ambil semua, jadi banyak dah. Sehingga boleh jadi satu sirah yang lebih bersih lah. Lebih bersih. Ditapis dengan, kita kata penapis yang lebih lebih canggih. Kalau dulu tak tapis dah, dulu pun tapis, bukan tak tapis, cuma dia ada lagi abuk-abuk dia gitu. Bukan begitu, tak kena tu kata begitu. Kita kena tengok sikap dia. Zaman masing-masing ni dia ada kelebihan dia. Macam Imam Ahmad, dia perketatkan. Kalau dalam bab hukum hakam, dia perketat sebab dia dalam proses itu.
Dia dalam proses. Bila sudah selesai, takkan itu saja yang nak buat. Banyak lagi bidang lain yang apa ni, tak ada orang sentuh atau sentuh pun sikit-sikit. Dan apabila timbul kecelaruan ataupun salah faham dengan sebab tu, sepatutnya kita tumpu situlah dalam sirah tu. Sebab dulu-dulu pun setengah-setengah tempat tu tak ada belajar pun sirah ni. Lepas tu orang jadi satu mata pelajaran, duduk belajar yang salah, apa guna macam tu? Kalau nak belajar juga, belajar yang betul-betul bertapis lah. Betul-betul bertapis, baru ada faedah. Kalau tidak, sia-sia saja. Macam dulu kan belajar buku sejarah di sekolah-sekolah, belajar yang teruk-teruk, yang sebenarnya tidak begitu. Apa gunanya? Sehingga ditukarkan sejarah tu kepada kebudayaan Islam. Kalau nak sebut sejarah, tak ada yang bagus. Sebab apa? Sebab kita bergantung kepada orang dulu semata-mata lah. Tanpa, padahal yang dulu pun ada macam Ibn al-Arabi tu, banyak dah dia tapis, tapi dah ramai lagi yang sebelah sana suara dia tu macam tenggelam gitulah. Tapi semakin lama semakin orang pergi tumpuan situ ramai-ramai. Jadi sekarang ni semakin baiklah dari sudut tu. Orang yang mengatakan yang dulu serba baik, semua sudah sempurna, tak kena macam tu, silap. Dan kita akan kerugian, banyak terdedah kepada bahaya sebenarnya. Kalau pakai buah tu lah cara tu. Kita ni kadang-kadang orang kita ni dia melemahkan semangat dia, tak ada baik. Yang dulu semua baik dulu, yang kita tak boleh nak kira dengan mati dah semua. Nah, yang zaman sekarang ni tak ada satu pun yang baik. Kita terima, ada yang baik, ada yang kurang pun ada banyak, tapi yang baik pun banyak juga. Sepatutnya gitu. Kalau dulu tentang Syiah ni dah lama kan, tapi orang tak bagi perhatian sangat. Rujukan pun tidak kata kemas macam sekarang. Dia cerita gitu, tak ada sebut dengan jilid mana, muka surat mana. Ini semua berlaku di zaman kita. Sebab apa? Benda ni timbul pula. Bila timbul jadi fitnah kepada masyarakat, ulama bangkit. Bila dia bangkit jadi kerja lah. Itulah kerja. Ini hasil zaman kita. Jangan kita duduk lebih zaman dulu saja. Zaman dulu ada apa? Dia tidak menghadapinya. Sebab itu dia tak ada tulis kitab apa, tak ada. Rujukan pun tak ada. Syiah pun takut nak keluar. Mereka sembunyikan kitab-kitab. Sampai satu peringkat mereka sebarkan kitab itu dan menjadi fitnah kepada masyarakat. Kebetulannya zaman kita. Jadi ulama bangkit. Bila bangkit tu kita nampaklah. Itu kelebihan zaman kita juga. Tapi nak dapat kelebihan tu kita diuji dululah. Diuji dulu, teruk juga.